Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam dan tradisi unik. Dalam keindahan perbezaan, kita bersatu sebagai satu bangsa. Hari ini, mari kita menyelami keindahan majlis perkahwinan dari berbagai bangsa, terutamanya bangsa yang besar dan utama di Malaysia, iaitu India, China dan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar. Saya Tuan Tira Fatisha binti Baruzi untuk menjelaskan tentang perkahwinan orang Melayu. Pada masa kini, perkahwinan orang Melayu dalam berbagai bentuk dan berbagai variasi yang mereka samakan. Ada tema moden juga klasik, ada juga yang bertemakan Bollywood ataupun mengikuti budaya lain. Walau bagaimanapun, perkahwinan Melayu merupakan satu perkahwinan yang sangat bahagia dan diraikan secara gah dan mewah. Ini kerana dari segi modal, mereka sanggup berhabiskan berpuluh ribu ringgit hanya untuk hari bahagia mereka yang akan mereka rasa sekali seumur hidup seperti umpama rasa sehari. Saya akan menunjukkan tema perkahwinan pertama, iaitu tema Melayu klasik. Tema klasik ini semakin lama semakin menjadi trending pada masa kini kerana mereka ingin mengibaratkan situasi masa silam. Tema klasik ini diiringi suasana yang sangat bahagia dan dihiasi dengan tema zaman 80-an hingga 90-an. Pada zaman ini, mereka mengayakan busana pengantin dengan memakai busana yang sangat simple tetapi menarik dan menonjol. Selain itu, perkahwinan tradisional Melayu adalah yang paling popular di Malaysia. Acara ini penuh dengan adat resam dan berlangsung dalam beberapa peringkat. Ada keluarga, mereka meraihkan perkahwinan itu selama seminggu hanya untuk meraihkan hari bahagia itu. Biasanya prosesnya bermula dengan pertunangan, selepas itu mantai takkan nikah di mana pasangan suami isteri sah dan tidak agama. Salah satunya gambar di tepi ini, seperti yang kalian lihat bagaimana pemakaian mereka pada hari itu. Pengantin perempuan mengenakan baju kurung yang simple, pengantin perempuan mengenakan busana pengantin yang tidak terlalu menonjol dan kadang-kadang mereka mengayakan diri mereka hanya dengan sepasang baju kurung yang lengkap ataupun kebaya. Pengantin lelaki muda mereka mengenakan baju Melayu sepasang dan samping juga songkok ataupun terkodok. Kelamin juga dihiasi dengan sebuah subi dan tidak terlalu menonjol. Ini juga menjadi trending pada masa ini. Saya sertakan gambar di sebelah. Bagaimana yang kalian lihat, ia sangat simple dan hiasan yang disusun tidak terlalu serabut dan tidak terlalu menonjol seperti warna-warna yang tidak sepadan dengan kelamin. Serta kelamin digayakan dengan berbagai hiasan yang menggelapkan aura itu. Tema klasik ini juga mengikuti bagaimana keinginan pengantin untuk digayakan pada hari bahagia mereka. Ada juga yang mengikut tema negeri Kelantan, Melaka, Negeri Sungai dan banyak lagi. Dan sertakan juga gambar bagi memberikan pengetahuan tentang tema perkahwinan. Seterusnya, saya sertakan perkahwinan bertemakan Melayu moden. Perkahwinan Melayu moden mengenakan dengan perkembangan zaman perkahwinan moden telah berkembang dengan pesat di Malaysia. Ia merangkumi penggabungan berbagai elemen tradisional dan moden. Acara ini sering menampilkan tema yang berbeza seperti tail ataupun dekorasi yang sangat bergaya. Pengantin dan penganjur sering menghabiskan kos yang sangat besar seperti yang kalian lihat belakang dinasti dengan. Dan saya sertakan perkahwinan bertemakan Melayu moden. Perkahwinan Melayu moden mengenakan dengan perkembangan zaman perkahwinan moden telah berkembang dengan pesat di Malaysia. Ia merangkumi penggabungan berbagai elemen
Saya Betty Nordin akan menerangkan tentang pakaian tradisional Cina. Perkahwinan tradisional Cina pula merupakan satu upacara yang kaya dengan adat dan simbolisme yang mendalam, yang biasanya melibatkan beberapa proses yang panjang dan penuh dengan makna. Dalam masyarakat Cina, perkahwinan dianggap sebagai satu ikatan yang bukan hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang berbeza. Proses persediaan perkahwinan dimulakan dengan pemilihan tarikh yang sesuai berdasarkan kalender Cina yang melibatkan ahli Feng Shui atau pakar astrologi untuk memastikan pasangan tersebut mendapat keberkatan dan kehidupan yang bahagia. Salah satu aspek penting dalam perkahwinan tradisional adalah pertunangan yang dikenali sebagai gua dali. Ketika ini, pihak lelaki akan menghantar hadiah kepada pihak perempuan seperti teh, barang-barang lain ataupun buah-buahan sebagai tanda keseriusan mereka. Sebagai balasan, pihak wanita akan memberikan hadiah kepada pihak lelaki sebagai tanda penerimaan. Baju perkahwinan Cina tradisional mempunyai reka bentuk yang unik, dipenuhi dengan simbol-simbol keberuntungan dan warna yang melambangkan kebahagiaan serta kemakmuran. Ia berbeza mengikut wilayah dan dinasti. Tetapi, warna merah dan emas sering digunakan kerana merah melambangkan tuah dan kegembiraan, manakala emas melambangkan kekayaan serta kejayaan. Jenis-jenis baju perkahwinan Cina tradisional. Salah satu baju perkahwinan Cina tradisional ialah Kun Hua. Pakaian tradisional pengantin perempuan ini popular di selatan China seperti Hong Kong dan Guangdong. Ia berbentuk set jaket dan skirt bersulam motif naga dan burung fonik yang melambangkan keseimbangan serta keharmonian antara suami dan isteri. Baju yang sering kita dengar ialah Cheongsam, gaun panjang yang menonjolkan keanggunan dan kelembutan wanita tersebut. Baju ini sering dihiasi dengan sulaman motif bunga teratai, peony atau burung fonik yang melambangkan kecantikan dan kesetiaan. Yang ketiga adalah baju untuk pengantin lelaki, iaitu changshan. Changshan merupakan jubah panjang yang dipakai bersama jaket atau rompi hiasan. Biasanya dalam warna merah atau emas dengan corak naga yang melambangkan kuasa dan kekuatan pada seseorang tersebut. Aksesori untuk pengantin perempuan biasanya memakai mahkota berhias mutiara dan batu permata yang menandakan status dan keanggunan pengantin perempuan tersebut. Selain itu, pengantin lelaki boleh memakai topi tradisional sebagai simbol kebangsawanan. Warna putih dan hitam pula jarang digunakan kerana dikaitkan dengan berkabung dalam budaya Cina. Pada zaman sekarang, pakaian perkahwinan Cina moden kini semakin dipelbagaikan dengan gabungan unsur tradisional dan elemen fashion kontemporari. Sesetengah pengantin juga menukar pakaian kepada gaun putih ala barat selepas upacara tradisional. Tidak lari dengan masyarakat India. Perkahwinan masyarakat India mengalami banyak perubahan, terutamanya dari segi adat, teknologi dan gaya hidup moden. Kalau dulu perkahwinan India banyak bergantung pada adat, tradisi dan keputusan keluarga. Sekarang ramai lebih memilih bebas memilih pasangan sendiri. Perkahwinan India masih kekal ada seperti majlis mehendi, iaitu majlis perinai, sangat tarian yang meraihkan bakal pengantin dengan muzik, dan batang berangkat akan pengantin lelaki ke tempat perkahwinan dengan penuh gaya. Busana perkahwinan India sangat kaya dengan warna, sulaman mewah dan aksesori yang penuh dengan tradisi. Tapi secara umum, inilah busana utama untuk pengantin perempuan, iaitu lehenga dibuat dengan pakaian 3 lapis yang bergelar lehenga, blaus pendek yang digelar coli dan selendang yang digelar 2 patah, dan juga dihiasi sulam emas, manik dan batu permata. Selain itu, terdapat sari juga menjadi pilihan pengantin perempuan yang di mana kain sepanjang 6 hingga 9 meter dililit di badan dengan cara yang khas. Sari kebanyakan menjadi pilihan di kalangan masyarakat India, Selatan dan Bengal. Material sari yang seperti sutera Kanjivaram atau Banasari sangat terkenal kerana mempunyai corak yang sangat mewah. Material sari yang seperti sutera Kanjivaram atau Banasari yang sangat terkenal dengan corak mewahnya dan ditambahi dengan hiasan seperti ma'alika, hiasan dahi berbentuk rantai kecil, dan nut, cincin hidung besar yang melambangkan kecantikan dan kemewahan. Manakala, busana pengantin lelaki sering menjadi tarikan ialah sherwani yang merupakan sebuah jubah panjang dengan butang di
juga menjadi pilihan masyarakat India dan lelaki. Kerana kainnya yang panjangnya dililit di pinggang, yang selalunya berwarna emas ataupun putih dan mempunyai corak yang minimalis. Antara hiasan yang digunakan untuk pengantin lelaki ialah sera, yang bermaksud tudung rendah atau manik yang menutupi wajah pengantin lelaki dalam perarakan barat. Perkahwinan masyarakat India boleh berlangsung di pelbagai tempat bergantung kepada tradisi keluarga, bajet dan pilihan pasangan pengantin. Antara lokasi yang biasa dilakukan ialah kuil ataupun temple wedding. Perkahwinan sering diadakan di kuil kerana ia tempat suci untuk menjalankan upacara perkahwinan mengikut adat perkahwinan bagi masyarakat India. Itu sahaja serba sedikit dari saya tentang perkahwinan masyarakat India. Terima kasih. Saya Freddy Kaliana, KBN Dofa 082129. Hari ini saya ingin menceritakan tentang perkahwinan berlainan agama. Perkahwinan berlainan agama merujuk kepada perkahwinan antara individu yang menganut asal agama yang berbeza. Contohnya, agama Muslim dan agama Cina. Ini menjadi perbincangan kerana ia melibatkan aspek keagamaan, undang-undang dan adat budaya. Antara aspek utama perkahwinan berlainan agama ialah undang-undang status perkahwinan. Di Malaysia sebagai contoh, undang-undang Islam menetapkan bahawa seorang Muslim hanya boleh berkahwin dengan Muslim. Oleh itu, jika pasangan bukan Islam ingin berkahwin dengan Muslim, ia perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Bagi bukan Muslim, perkahwinan mereka ditiraf di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1936, tetapi hanya jika kedua-dua pihak bukan. Seterusnya ialah persoalan akidah dan kepercayaan. Setiap agama mempunyai peraturan berkaitan perkahwinan, upacara perkahwinan dan peranan suami isteri. Dalam Islam, perkahwinan bukan sekadar perselisihan dalam akidah dan amalan. Dalam agama lain seperti Kristian dan Hindu, terdapat juga peraturan kesalahan perkahwinan dan bagaimana ia ditiraf dalam agama masing-masing. Selain itu adalah cabaran dalam kehidupan berkahwin. Contohnya ialah pendidikan anak-anak. Anak-anak mungkin menghadapi kekurangan dalam soal agama, terutama jika ibu bapa mereka tidak bersetuju mengenai pendidikan agama mereka. Seterusnya ialah sokongan keluarga. Keluarga mungkin tidak menerima perkahwinan ini jika ia bercanggah dengan kepercayaan dan agama mereka. Indahnya perkahwinan di Malaysia, penuh warna, penuh tradisi dan penuh makna. Walaupun berbeza budaya, satu perkara tetap sama. Cinta dan perpaduannya menjadi asas setiap perkahwinan.